Sedara, jangan lupa Lexus LM500 ya. Nampaknya abang ni betul-betul nak beli van yang paling mahal kat Malaysia. Berapa income yang selesa nak beli sebuah Lexus LM500? Jom kita breakdown. Model Recon harga bermula RM735,000. Deposit kalau 30% RM220,000. Untuk road tax RM760. Insurans pula kalau dah ada 30% NCD RM13,619. Total upfront yang kena ready untuk sebuah van ni adalah Lexus ni adalah RM234,379. Installment kita kira untuk 7 tahun. Sebulan RM7,196. Kalau setahun pula RM86,352. Kita kira pula dia punya yearly expenses. Insurans RM13,619. Road tax RM760. Servis kena preparekan RM2,000. Untuk wear and tear at least ada simpanan RM4,000. Total up yearly expenses untuk sebuah Lexus ni adalah RM20,379. Nak share sikit macam mana beli dulu, bayar kemudian. Jaga cash flow sambil jimatkan duit. Macam mana Senang je. Gunakan pay later by Grab. Boleh pilih ansuran untuk 4 bulan, 8 bulan, even 12 bulan. Ikut bajet kemampuan pembayaran kita. Jom cuba pay later by Grab sekarang. Campurkan yearly expenses dengan yearly installment. Maka dapatlah RM106,731. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM8,894. Berapa pula income yang selesa? Katalah nak gunakan 30% daripada income. Sebulan income kena ada RM29,646. Kalau nak gunakan 20% daripada income, sebulan income kena ada RM44,470. Ada ke van yang lagi mahal daripada Lexus ni? Cuba korang komen.